Tok, Yes. betul Tok Red ni? Ya. Saya daripada belakang tengok Tak, macam ni Tok nampak Red. muda ke nampak Tak Tok, berusia? dekat live tu nampak tua. Tengok depan-depan nampak muda. Baik, kita dah makan. Okey Tok, ni dengan siapa ni Tok? Ni Ehem. Tapi ini bukan marketing, bukan. Ini betul-betul punya. Kalau marketing tak ada macam ni. Ada bawa sini. Ni bawa mak mertua ni, mak mertuanya orang Segamat ni, orang Johor. Oh wow. Tok lepas ni nak kena pakai baju JDT tau Tok. Memang nak beli ni. Besok ni hari Sabtu ni ada jemputan ni. Mungkin ni Farizal Oh, ni. Farizal pernah datang kita kat sana kan duduk kan? Oh ni kita ada player bola punya, orang rumahnya. Jadi Oh, nanti jadi ada buat bacang nanti dengan Farizal Malian. ada kawan-kawan. Oh kawan. Oh, okey, hebatlah Tok. Ya. Tok, terima kasih Tok kerana Tok dah makan king crab saya Tok. Boleh tak bagi feedback saya Tok? Nasi lemak dulu. Yang mahal sambal. Sambal jahat. Sambal jahat. Ni rumah saya ni. Tok Red. Ni bakal lobster. Tok Red. Tok Red, ucapan selamat Hari Raya Haji lah. Kalau ada orang nak datang sini saya tutup sehari. Sahabat saya kita semua selamat Hari Raya Haji. Kalau tujuh sehari kan. Saya tutup sehari. Panjang tak tahu nak ke mana, mai sini makan nasi lemak. Nasi lemak sedap apa pun. Saya dah doakan Tok semoga dipanjangkan umur, dikurniakan rezeki. Majlis bawa kat mana Tok? InsyaAllah kat KL dia. Tak apa, kat Johor saya boleh datang. Kalau kat Johor insya-Allah saya datang. KL kat mana buat? Dekat mana? InsyaAllah. Kat Johor lah. Buat kat KL jauh sangat majlis tu. InsyaAllah. Target bulan berapa tadi? InsyaAllah kalau rezeki. Bulan ada tak apa? Nak rahsia dulu kan? Belum. Kita rahsiakan dulu. Apa-apa nanti biar Tok Red bagi tahulah war-war kan. Ya. Dia punya majlis tu bila. Ya, selamat. Baik Tok, terima kasih Tok. Selamat. Idola InsyaAllah. TikTok. Ada jemputan nanti. Idola Tok. Apa-apa nanti jemput lah. Kalau kerja jangan lupa call saya lah Tok. Ya. Tiba-tiba je datang dah habis. Alah kita nak kacau, saya tahu benda. Baik. Dia datang pun dia nyorok tu orang kat sini. Datang 2 kali ni, datang dah habis pun saya tahu. Saya ada kerja kat dapur ni. Ya, tak apa, saya tahu. Selamat. Selamat. Jumpa lagi Tok Red dan bakal orang rumah dia.